bermula sahabat bertiga mencari perkara yang luar biasa untuk dikaji dan dokumentasi. Sahabat sejati mengenal pasti tiada realiti dan juga fantasi, merekam semua bukti misteri. Toman 3, jiwa berani, toko Vira bersatu hati, kerjasama diberi dedikasi, mencurahkan bakti untuk Ibu Pertiwi. Kisah bermula sahabat bertiga mencari perkara yang luar biasa untuk dikaji dan dokumentasi. Toman 3. Ceritalah apa yang terjadi sebenarnya. Jadi kamu semua ni nak tahulah cerita pasal tempat ini ya? Aku takut karang malam ini kamu semua cabut lari. Tak lari punya Datuk. Kami semua ni berani. Baiklah. Masa tu lebih kurang 30 tahun dulu. Kampung ni ramai penduduknya. Orang luar pun ramai yang datang memancing kat sungai ini. Mengikut kisahnya, adalah sepasang suami isteri duduk kat hujung kampungnya. Mereka dikurniakan sepasang anak kembar lelaki. Satu hari masa si emak dan si anak ni baru nak balik dari sungai, tiba-tiba timbul seekor buaya dan membaham seorang anaknya yang masih berdiri di tebing sungai. Berita itu heboh satu kampung. Tetapi tak ada seorang penduduk pun yang mahu membantu keluarga malang itu. Seperti ada sesuatu yang mereka takutkan. Ke hulu dan ke hilir bapa mangsa meminta pertolongan untuk mencari anaknya yang hilang diseret buaya itu ke dalam sungai. Namun, penduduk di situ tetap tidak mempedulikannya. Mereka semua takut pada sumpahan dan puaka hidup dalam sungai itu. Akhirnya, dia mengambil keputusan untuk menghapuskan semua buaya-buaya yang ada di sungai itu seorang diri. Mungkin dengan cara ini, dia merasa puas atas kehilangan anaknya itu. Satu demi satu peluru senapang menembus badan buaya. Tetapi sebenarnya dia masih belum puas. Setelah pelurunya habis, dia menggunakan tombaknya pula untuk membunuh semua buaya yang ada di situ. Tetapi dendamnya masih tidak juga lenyap dari jiwanya. Apa saja yang menghuni isi sungai itu akan dihapuskan satu persatu hingga semuanya lenyap dari muka bumi ini. Tetapi pada suatu hari, hoi! Baru sekejap aku meninggalkan latar ini, sudah ada orang yang buat angkara terhadap peliharaan aku. Tergamak hati kamu membunuh binatang peliharaan aku. Orang seperti kamu ini tidak seharusnya dibiarkan hidup di muka bumi ini. Tidak. Aku tak peduli siapa kamu. Tetapi aku lanati seluruh keturunan kamu yang telah membunuh anak aku yang tidak berdosa. Kalau itu permintaan kamu, aku akan serahkan kamu kepada mereka untuk membuat perhitungan siapa yang benar. Tidak lama selepas itu, satu musibah pula telah menimpa keluarganya. Perkara keganjilan yang berlaku, kepada mereka tiada siapa pun yang dapat menduga. Ya Allah, anakku! Mak, apa yang dah jadi pada Jamal ni? Mak, kenapa dengan diri Jamal ni? Mak! Ya Allah, kenapa malangnya anak aku jadi macam ni? Jamal, anakku! Mak! Mungkin sumbahan berbalik kepada mereka yang membuat angkara. Jamal terpaksa hidup di dua alam, di darat dan di air. Bertahun-tahun lamanya mereka mencari penawar untuk memulihkan Jamal. Tetapi Jamal tetap tidak berubah. Sehinggalah dia dewasa. Mak, Jamal balik, Mak. Mak! Dengar sini, Jamal anak mak. Nampaknya Tuhan tak izinkan mak menjaga kamu lagi, Jamal. Dah tiba masanya kamu tentukan hala hidup kamu, nak. Mak!
Pandai-pandailah. Kamu jaga diri, nak. Kamu dengar sini, Tok Ketua. Sempurnakan jenazah mak aku ini. Lepas tu beritahu semua orang-orang kampung, jangan ganggu aku lagi. Kalau kamu semua berdegil, aku akan bunuh sesiapa saja melintasi kawasan aku. Sejak dari itu, manusia buaya akan mengganas setiap kali orang melintasi kawasannya. Cerita ni dah lama kan? Tak mungkin manusia buaya tu masih hidup. Ya, aku masih hidup. Apa itu? Tidak. Tidak mungkin kau masih hidup lagi. Jangan. Pergi kau. Pergi. Semua sini juga manusia dinamo. Ya! Jom kita pergi dari sini. Yalah Faizal. Jomlah kita pergi. Aku tak sanggup nak tengok peristiwa ni. Nanti kita tunggu dulu sampai habis. Kalau tak kita tak tahu kesudahannya. Tidak. Tidak mungkin dia masih hidup lagi. Aku tak boleh duduk di sini lama lagi. Sudah tentu dia sedang mencari aku.